Hello guys, berjumpa lagi di channel saya, Dama Channel. Lama kita tak berjumpa guys. Dah rindu dah nak buat konten hari ini. Dan hari ini juga saya berkesempatan buat konten. Tapi semalam saya ada pasang tajuk guys. So pagi ni dalam sekarang baru pukul 8 lebih ya. Saya nak cek saya punya tajur yang saya tahan semalam guys. Lokasi saya dekat sini, dekat dalam hutan ni. Nanti saya akan masuk ke dalam. Malam saya tak sempat ambil video lah. So hari ni saya akan cek tajur saya. Kita tengok dapat hasil ke tidak guys. Ikuti terus video daripada saya, Dama Channel. Dan jangan lupa sebelum tu like, comment and subscribe Dama Channel. Mantap! Sekali lagi mantap guys. Alright. Guys, kita mula nak cek tajur dulu. Ni dia. Laluan masuk ke dalam guys. Marang sawit tu guys. Masuk ni kita kena hati-hati. Kena tengok pemandangan sekeliling dulu baru kita masuk guys. Ni tempat dia. Kita cek tajur pertama dulu. Tengok ni dulu guys. Adakah berhasil ke tidak? Senyap je. Tapi bisa pupuk. Senyap. Ada tak? Kawan. Kawan. Tak ada lah guys. Tengok. Tak ada lah. Tak ada rezeki lah ni. Angkat. Oi ada guys. Dia berbalut dekat kayu. Keli guys. Itu dia. Ini keli. Dalam empat ya. Dapat seko. Yeay, mantap. Rezeki guys. Tengok macam tak ada tadi. Okeylah. Ni kita letak sini dulu. Dapat seko guys. Ni. Mantap. Kali. Ni semalam dekat sini saya tahan, lepas tali dia kena tarik ke dalam tapi tak jumpa lagi. Tak tahu dia pergi mana patah tu. Sebab sini ada monster guys sini. Parit ni dia ada labi-labi ya. Semalam saya umpan hati ayam. Kita nak cek yang kedua. Tengok guys, mencabar. Laluannya mencabar. Aduh. Anang jat terbabum tu lagi. Aduh. Sini. Sini ada satu semalam. Ni. Tali macam tegang guys. Tali dia tegang. Kita tengok dulu ada tak. Malam sini pun lepas malam. Bisi pupuk Tali dia tegang guys. Tengok. Mana tali dia? Tegang. Tengok dulu hasil dia. Aduh, harap ada. Ada guys. Keli. Keli lagi. Memang banyak keli lah sini. Melawan. Babon. Babon guys. Jangan melawan. Angkat. Besar. Sama saiz. Kecil sikit dari tadi lah. Tadi lagi besar.
2 poin. Kita dapat 2 poin guys. Nih. Ikan keli juga. Sini banyak keli lah sini. Alright. Oh ya, ada lagi. Oke lah, jom. Kita teruskan perjalanan. Ini biar sini dulu lah. Nanti kita cek tajuk yang keberapa tadi. Ini dah ke-6 lah. Tajuk ke-6. 3 tajuk tadi tak ada. Tapi saya skip lah video dia. Ni dekat sini dulu saya pernah dapat seekor kura-kura sini. Tapi saya bagi abun bilun. Dia memanfaatkan. Okay. Kita tengok yang seterusnya. Oh, ni ada tak ada ni? Ada tak ada ni guys? Aduh. Aduh, habis umpan lah. Habis umpan guys. Tak ada umpan. Aduh. Okay lah, ni tak ada rezeki kita. Simpan. Simpan dulu. Ni yang terakhir. Saya tak banyak lah taruh tajuk sini. Sebab sungai dia tak besar sini. Tu sampai sebelah sana je. Sana semalam lepas. Saya tak letak lagi lah. Tengok sini, sebelah sini. Aduh. Pupuk lah. Ada buih ni guys. Buih. Adakah ada? Alah, habis umpan lah. Tak ada umpan lagi. Tengok habis. Okey lah. Itu sajalah. Saya dapat 2 ekor saja. Rezeki kan. Rezeki dia bagi 2 ekor. Jadilah. Okey guys. Okay guys, mungkin kita dapat 2 ekor saja. Syukurlah ada dapat 2 ekor ikan keli. Sini sebenarnya banyak keli guys. Sini kura-kura pun ada dekat sini. Labi-labi. Dulu saya pernah dapat labi-labi sini dengan kura-kura. Labi-labi saya ingat ada dapat 4 ekor sudah sini. Tapi masa tu saya belum videokan lagi. Dan kura-kura ada 4 ekor juga sini. So kita just dapat 2 ekor saja. Syukurlah rezeki diberi oleh Tuhan ya. Okay, nanti saya nak buat macam mana guys. Mungkin keli tu saya nak bakar dekat sini. Saya nak bakar. Okay guys, mantap. Saya nak buat api dulu. Nak pulang pergi ke depan sana guys ya. Mantap. Teman tu jangan lupa terus saksikan video saya selanjutnya. Mantap.
Mantap nih. Steady guys, mantap. Sinu merhati ke langit. Ada tangkap ikan ya. Ketekin sit mimit. Sinu merhati ke tanah. Udah bertaka. Tubuh aku lemik. Merhati pendai nur tua mandi. Laban pengrindu berbaliknya di pemenci. Ditanam padi tang tumbuh berbungai lalang. Tanam gasibau udah mansau diambil orang. Ku minta ampun yang kandak terbaik kenuan senang. Oh, sungguh indah sekali suasana di hutan sini. Sambil lagi kita dapat hasil kita tajur saya semalam ya. Sebaik kita mati guys. Masih mungkin dapat pagi ini ya. Yang saya dapat tahu ada 3 tempat dia lepas ya. 3 tempat. Balikkan lah. Ayo, amata. Aduh, panas. Lemak. Memang mantap guys. Oke, stay tune. Kita tengok, tunggu dia masak nanti guys. Mantap. Oke guys, ini dia. Hasil tadi guys. Ikan keli. Keli dapat tajur tadi. Ini dia. Oke guys, mungkin cukup sekian dulu perkongsian saya hari ini. Sebab bateri kamera saya sudah tinggal 6% dah dan nak mati. So saya tak sempat nak ambil video makan ikan keli ni. So lepas ni saya akan balik ke rumah. Saya akan mukbang bersama dengan anak saya, Edmund Masilo. Dia suka dia makan ikan keli ni. Okay, terus sambung dekat video saya makan ikan keli yang saya dapat tajur ni guys. Okay, sebelum tu terima kasih pada kawan-kawan semua yang sudi menonton video saya sampai ke hari ini. Dan terima kasih juga yang telah support dan subscribe channel saya, Damak Channel. Yang belum tu harap kawan boleh subscribe channel saya dulu supaya tidak ketinggalan mengikuti video-video saya yang selanjutnya. Okay guys, terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe Damak Channel. Mantap. Salam sayau, salam dalangau aku. Bye bye. Kita nanti mukbang dekat rumah guys. Kamera saya nak habis bateri.